Selamat pagi geng. Geng, kita orang nak pergi cari sarapan. Umi kata nak pergi Kampung Moreton. So jom. Dalam 3.6 km je daripada hotel ni. Pagi-pagi pergi cari sarapan. Okay, bye. See you next. Oh, sini pun ada Jaya Gross. Lembang. Pagi guys, Melaka guys. Kita dah sampai Kampung Moreton. Ada sarapan ke kat Kampung Moreton ni? Kalau tak ada, kita makan kat Medan Selera tadi. Ni, makan berhidang sambil bersila dengan adik, sembang bersirasi. Kampung Moreton banyaknya villa. Binaan cantik pencaran tragis. Aduh, cantik rumah dia. Ni ada kedai makan tapi tutup pun. Oh, siapa tahu sarapan kat Kampung Moreton kat mana? Cari Kampung Moreton. Kampung Moreton ni kat sebelah Sungai Melaka. Cantik rumah dia. Rumah dia macam chalet. Nasi lemak Kampung Moreton dah. Oh, tepi depan dia Sungai Melaka. Kita jumpa lagi. Oh, ni lah tempat makan-makan dia. Wish, wah, ada Muay Nampak Muay Fitness. Ya, ni bangunan apa belakang ni? Macam bangunan atas zaman bila tu. Ada muka orang, muka-muka tu kan, artis Hollywood. Tu P. Ramlee ada. Pendekar Bujang Lapuk. Tak ke? Yes, kita makan dekat Medan Selera Tun, Jalan Tun Ali. Macam mana? Tak nak pergi peringgit. Peringgit Melayu. Kita pergi peringgit lah. Peringgit. Tak jadi makan kat sini. Okay. Bye. Peringgit tu tempat asrama saya dulu. Hai, dia dah sampai peringgit. Tapi tak makan dekat asrama aku. Ni kat kawasan baru. Nampak ni? Pusat Bandar Raya Jalan Solok Pantai Peringgit. Ini ada 99. Ini tempat baru ni. Baru siap. Ini ada Medan Selera. So jom kita langkau longkang ni. Boleh ke? Pergi makan kat depan tu ada apa? Kedai warung. Tengok ada orang ramai kat kedai dia. Dia cari nasi lemak biasa je lah. Ini susah nak dapat nasi belauk oh. Oh, tempat aku baru nasi belauk. Ni. Jom. Ya, dia ikut ayam. Ikut ayam tu. Ikut ayam. Wah, ada roti canai. Hai, makan dulu guys. Nasi lemak. Makan nasi lemak. Okay. Rumah biru tu rumah Tun Gafar Barber. Bak. Ada perusahaan nak jenis dia ke apa?
lah ni. Macam permata. Tak boleh kat sini. Macam Oh, permata. tak boleh lah kat sini. Macam apa nama? Macam budak-budak yang pandai-pandai lah. Ni rumah tu. Ni guys, ni ni asrama saya. Oh, dulu Bazar Mara ni dulu kedai runcit di sini ni. Tempat beli dahil dulu ni sini. Ni asrama Kuala Hiasan Melaka dulu. Asrama lelaki kat sini. Tu lah. Asrama. Okay. Sini kalau orang pasar malam. Ni Pak kita makan dulu mana? Dia butuh balik kan? Dia tak ada tau. Dia dah selera tu. Sini kau makan tu? Kita makan kan? Cik makan je. Saya ingat lah kenapa tak memori tu. Tak ingat langsung. Memang dekat sini dekat kan? Dekat sangat saya ingat. Ni asrama perempuan. Kenapa rasa macam pelik tak pernah lalu je rasanya. Lagi sahabat dia. Tak berhubung ni tetap. Guys, kita dah habis makan tadi. Jom kita balik ke hotel. Okay. Bye. Selamat datang. Nampak ada kuda. Itulah orang kata perempuan yang pakai tudung lebih cantik daripada perempuan yang pakai tudung. Tapi kalau dia pakai tudung lagi cantik. Tapi ada certain Mat Salleh memang cantik lah rambut dia. Oh, cantik. Guys, korang dah check out hotel dah. So sekarang ni kita orang nak pergi Skechers. Nak tengok kasut je, tak beli pun. Tengok Skechers. Skechers sini, Skechers sini besar. Okay. So jom. Skechers tu dekat dengan Uniqlo yang semalam tu. Alright, kita jumpa dekat Skechers. Skechers guys, butik Skechers. So guys, kita masuk Skechers. Tengok ada dekat Skechers. Ya, kasut macam ni lah. 339. Oh. Pak ni nak macam kita kata ni. Umi yang beli guys. Umi yang beli, bukan saya beli. Siti Rosiah pergi mana? Saya tak beli pun. Saya set saiz kita beli dekat Pinduoduo. Murah 100 lebih. Okey. Berapa? Ya. Guys, jom. Kita orang dah nak sampai dekat kedai Mami Monster. Ya, ayang dengan Umi. Oh, Umi dua pakai kasut Skechers dia. Umi kau. Gana. Tengok, saya pakai kasut Asadi je. Tengok ha. Tunjuk kan. Dah nampak tau. Saya pakai Asadi je. Okay. Cantik bangunan dia. Ni makam Hang Kasturi. Uish. Tu dah Melaka. Jalan jam guys. Masuk kedai Miniso. Macam ada sini. Sini ada blind box. Wow, cantik. Tapi aku suka ni. Toy Story. Comel ke? Tapi korang kena teka lah. Aku rasa yang dia ada yang berat tau. Tapi harga dia RM29. So jom. Kat sini pun comel. Kat sini pun cantik. Tak.
Ya. Jom. Kita dah sampai dekat Mami Jonker House. Mami. Mami. Comel. Ni comel. Oh. Sana warna ni best. Warna ni best. Bukan warna tu. Mana ni? Bukan pedas ke yang sedap? Barbecue. Habis tu dia tak sedap tu. Ya. Ya. Kumbubi gambarnya ini satu. Expensive ini. Ni ada fridge magnet Mami. Satu boleh ambil ni satu. Ambil yang original lah. Barbecue ke original? Original ke? Bahan dia pecah ni. Tapi saya nak beli ni fridge magnet RM5. Wih, comel fridge magnet dia. Macam ni ke? Ni tak cantik macam ni. Ni macam ni cantik. Oh, RM5. Ni dapat 3. Ni jatuh. Ni RM10 dapat 3. Yang autentik sikit. Mana ni? Ada benda ni. Blind box pun ada. Oh, ni mak ni cantik kan? Berapa ni tumbler dia? RM69. Ada kitchen RM12. Hello. Bag. Bag cantik kan bag dia. Macam ni. Soft toy keyring. Awal. Jom kita tengok bahagian dalam dia. Wow. Oh, cantik. Baju ada baju. RM285. Oh, ada tangga pusing. Kau lihat ada budak nangis. Oh, ni ada diary. Notebook. Ni pun ada. Pet holder. Ni apa? Komennya. Nantilah beg dia. Beg ni. Tak masuk ayam. Kalau kita beli ni tu saja. Oh, okey. Dia dah nak try. Jom kita tengok lagi. Mami Jonker House. Ni apa ni? Tengok apa kat dalam. Ini jenis yang apa? Yang Ni apa? campur BBQ. BBQ ayam yang pedas. Oh, dicampur tau. Dicampur lah. The Golden Dog. Ni ada Singapore Chill Crab. Oh, cantik lah. Singapore chili crab. Chili crab. Jom. Okay, banyak benda menarik kat sini. Dia punya mak biru ni cantik lah. Harga dia RM70, RM69. Mana? Ni nampak. Nak beli baju ni tak? Nanti tak? Campur. RM180 baju.
Okay, bye. Guys, kita makan dekat Asam Pedas Selera Kampung. Oh, dia ada TV 1, 2, 3 stok. Maju. Oh. Makan dulu guys. Guys, kari bakar, kari ikan pedas. Okey. Kau lah. Makan. Kita makan dulu guys. Makan dulu guys. Right. Makan guys. Okay guys. Makan. Ustaz Abu Somad dah datang. Ustaz Azhar. Ustaz Johor pun dah datang. Ini tabligh ni datang. Tak ada lagi. Ini Ustaz Johor. Oh, ini emissus. Ustaz Johor. Tak kena. Kena. Siapa ni? Siapa tak kena? Azhar. Oh, tak asli. Ada stiker tak Azhar. Jalan-jalan. Apa kena orang yang kat tengah ni? Guys, jual macam-macam kat tepi kedai Selera Kampung. Barang-barang rotan. Yang Umi beli lagi. Calok ada. Dia ada yang ori, ada yang tak ori. Calok ada. Yang ni dia dah kalau yang ori dia macam senang. Dia lekat tau. Dia dah susah buat oli ni. Oh, sesuai. Tak sesuai. Kalau dia panas sikit dia tu cair. Dia bergula tu dia boleh jadi gitu. Kalau dia bergula sikit dia boleh jadi. Oh, ni dia sini. Apa nak? Kuih manis tak? Ha? Ada coklat manis tak? Mana? Nasi manis macam manis. nenek buat tu. Ni. Wajib. Wajib pulut. Apa Kalau nak? dia suruh ada asli yang dia durian. Dia apa? Tu lepuk tu. Ni lepuk. Apa nak? Lempuk tu bukan sendiri lempuk. Apa? Bukan terus. Rasa manis. Sini dia tak buat lempuk sebab durian kita banyak jual buah. Bukan buat. Kalau buat pun untuk sendiri, betul-betul buat dodol. Kalau durian lempuk tadi Macam mana? Comel ni Kebaya. Kebaya budak-budak. Ada Hot Wheels guys. Hot Wheels pun ada. Hot Wheels. Mr. Bean.
Bibir Mr. Bean. Wah, Mr. Bean tadi bibir. Okay guys, jom kita balik lah. Kita makan dah semua. Bye. Guys, coconut Shakir pula guys. Lebar original coconut shake. Okay, nak beli coconut Shakir pula guys. Ni dia ni kuat makan ni. Kuat makan. Aduh. Okay guys, so rasanya itu je vlog kita untuk kali ni. Vlog trip pergi ke Melaka. Mungkin video kali ni agak panjang sikit. Alright, semoga korang dapat tonton. Dan jangan lupa untuk klik butang subscribe sekali tekan like, komen sekali. So kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye. Weh, cantik Masjid Alur Gajah. Oh, mana tempat perempuan? Tu laki. Lalu orang perempuan. Ni, masjid dia dahsyat guys. Macam Masjid Al-Azim Besar tu. Jabat agama. Oh, dekat sekali dengan pejabat agama. Besar ni tau. Mana masjid pun? Oh ni. Ada ke?